Okay guys, oh jatuh Assalamualaikum. So pagi hari ni kita nak pergi mana ke? Kita nak pergi cek barang sekejap sikit. So let's go lah. Jalan. Ni first time aku pakai, untuk ni aku tak pakai kat helmet tau. Ini aku pakai dekat baju holder ni, magnet ni style baru tu. So aku tak tahulah dia punya quality dia macam mana. Aku pun tak tahu nak jauh gegar macam mana. Harap video ni okey lah ya. Jadi kalau korang berminat yang dah pakai GoPro, dah nak pakai kat helmet, dah pakai kat badan tu, aku akan letak link kat bawah so korang boleh tekan link tu. Dan aduh, tu ni lagi cari. Kaki aku dah berapa kali kena belakang kan. Kenapa tadi? Tap lah. Jom. Di kereta. Let's go. Sebab dia punya holder dekat baju biasalah. Baju kau bukan pakai pin ni. Kalau baju pin tak goyang lah. Tak jatuh lah korang punya GoPro ni jatuh ke bawah. Jadi aku pakai gantung sangkut kat baju. So nampak dia pelayar sikit tu lah. Pasal dia semua panggil pelayar. Dia menurut bag yang betul-betulkan sendiri untuk tengok dua depan lah. So apa untuk projek hari ni aku dapat cari spare water je. Lepas tu je lah kot. So aku ni silam aku dah teruk lah rasa. Aku ni silam dah pakai teruk. Okay, jadi kita sambung lagi. Okay. Aku tak tahu kau dengar ke tak audio ni. So kalau dengar alhamdulillah lah. Kalau tak dengar nasib lah ya. Ini pun masih dalam touch sebab aku tak pakai mic tau. Kalau aku pakai mic mungkin boleh dengar lah suara clear kan. Ni aku pakai mic memang untuk camera ni. So itulah kualiti video malam Kualiti video malam korang boleh tengok sendiri, nilai sendiri. Jalan gelap dengan gunakan Insta 360 Expo ni. Dan berbaloi tak berbaloi untuk korang beli, tengoklah ya. Jap kita aku bukan tak nak pakai dekat helmet. Boleh, aku ada helmet face. Aku bukan tak nak pakai. Cuma aku rasa aku lebih prefer aku letak dekat badan dululah. Untuk letak kat badan lah. Takkan aku rasa aku nak letak dekat apa tu, helmet. Nanti aku akan fikir lagi lah untuk letak dekat helmet. Dan helmet aku boleh nampak kan perbuatan tangan aku nak ubah. Aku toleh kacang tengok dia ke okey lah. Kalau dekat badan ni korang tengok estetik je lah. Melainkan kalau aku pusing badan aku, jangan dia motor aku dah pusing 360 darjah belakang aku. So inilah. So ada satu yang aku faham untuk Insta-DX 360 ni, dia bukan kamera yang boleh rotate 360 darjah tau. Aku ada silap macam tu lah. So dia hanya macam GoPro tapi just wide angle macam ni lah. Dia ada 8K resolution, dia ada pure. Yang ni aku hidupkan aku punya pure mode video malam. So korang boleh nampak lah nilai sendiri. Kau harap kau boleh nampak no flash depan tu. Harap lah ya. Jom aku nak pergi kalau Batu Pahala. Memang je lah. Nak pergi tengok sekejap, cari barang. Lepas tu tengoklah macam mana nanti. Okay, jom. Ini nih. Kayak ini. Ni? Kelakar. Kelakar? Tak seperti yang ni. Oi, macam budak pandai.
Mana tu situ pakai? Tak pasal macam ni. Dia luas pemandangan saya. Tengok. Dekat sikit. Zoom. Astagfirullah. Tengok. Okey lah tu. Kalau awak suka tu ambil lah. Okay, boleh lah. Fikir Korea tu. Kencan lah. Apa yang lupa Pak Li? Aduh. So, kena menunggu. Berapa lama tadi? Berapa lama ya? Esok siap. Esok. Boleh lah tu. Boleh lah. Kena bayar kat sini. Pergi cek ada. Cek mata. Ya. Orang mana? Cek mata. Sana lah. Jangan La konten lagi. ilaha illallah. Okey sikit. Sekarang tadi Tadi. ini Carilah awak minat pula. Mana selesa? Tengok selesa lah. Lepas saya tak selesa. Okay, nanti kita sambung guys. Kakak. Rabu lah. Lau-lau lah. Selasa ini. Mana Selasa? Mana Selasa? Selasa hari ni. Kena scam. Aduh. Tinggal hari Rabu. Awak lah tak ingat kan? 16 ke hari Rabu. Dah balik kat kaunter tengok jam. Hari ni macam pergi ambil satu barang kan. 1-2 job. Hari Selasa. Apalah. Okey lah. Boleh. Boleh lah. Boleh lah. Sedap. Makan. Kita makan dulu guys. Lagi kita sambung. Okay guys. Dah settle. Beli barang. Buat spare mata sikit tadi. Barang macam silau ni agak teruk juga. Sebab malam tu bawa motor ke bawa kereta ke rasa macam ada 2 biji motor. 2 biji motor rasa macam ada cahaya tu datang serang. Bersinar yang tu kan. So itulah kena buat silau. Kena terima lah hakikat. Umur pun dah makin tua. Yang ni kalau ajak aku cari hantu lagi aku rasa kau dah tak nampak hantu dah. Perlulah. Aku tak tahu audio ni okey ke tak okey dengan minyak angin kan. Bagai pakai wind induce. Tapi harap okey lah. Kau dengar lah juga walaupun wai. Kita jumpa lagi di vlog akan datang untuk esok. InsyaAllah konten kita apa. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.